Tuan-tuan dan puan, hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat ni biasalah ada khutbah Jumaat. Pesanan saya kepada khatib di seluruh negara, terutama sekali. Bila buat khutbah tu, baca khutbah lah. Dia bukanlah bagi khutbah, dia baca khutbah sebab dia baca skrip Jabatan Agama tu. Tolonglah baca tu bagi bersemangat. Baca tu bagi ada intonasi. Baca tu bagi jelas perkataan yang disebutkan itu. Baca tu orang kata apa? Bagi kita kata masyarakat ni berdebar-debar. Kan? Rasa semangat. Nak menjadi orang yang bertakwa. Ni kadang-kadang, yalah imam kot tak dapat elam baca berderet. Tuan-tuan dan perempuan, sidang Jumaat sekalian bersama-sama. Apa ni tuan-tuan? Cubalah semangat nak baca khutbah tu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ataupun tuan-tuan dan perempuan, jangan kita masukkan. Contohlah kan. Semangat tuan-tuan, intonasi ada naik, ada turun, ada perkataan yang kita kena tekankan, kena tegaskan, tambah pula tajuk yang kita kata kontroversi. Tentulah kita kena bercakap dengan nada yang bersemangat. Kita nak bercakap depan ribuan umat manusia orang Melayu Islam ni. Tapi kita bercakap long life. Utara kata long life. Kan? Laih. Kita kata laih. Khatib mana boleh macam tu. Baca khutbah pun bagi taruh betul-betul. Time tu lah nak taruh pun. Nak taruh time kuliah 7-8 orang mai. Itu nak bagi betul-betul time tu lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, yang tuan-tuan yang jadi khatib ni, perbaiki benda tu. Yang perempuan yang ada anak-anak tu nasihatkan benda yang saya sebutkan ni. Jadi, fikir-fikirkanlah.